Alright, let's see what is our next question. Oh, kali ni ada trigo. Okay, jom kita tengok. Sama je cara dia. Okay. Alright, so we apply ln on both sides. Ln y sama dengan ln x kuasa 3 tolak 1. Lepas tu cos x. Now we bring cos x tu ke hadapan. Maka kita ada cos x. Lepas tu ln x cube tolak 1. So ini pun sama. Kita ada hasil pendaraban 2x. Maka this is our u. And this is our v. Alright, so u adalah cos x. Maka differentiate u jadi u prime. Cos akan jadi negatif sin x. Okay. Manakala v adalah ln x cube tolak 1. So v prime adalah 1 per x cube tolak 1. Differentiate x cube tolak 1, kita dapat 3x kuasa 2. So saya tulis atas dia terus lah. So kita ada 3x kuasa 2. Okay, so dengan menggabungkan kesemuanya ini, maka kita akan dapat, so sebelah kiri ni memang template. Memang dia akan jadi 1 per y prime. Okay, sama dengan, okay, now kita tengok u v prime kita. So this is our u, this is our v prime. So 3x square over x cube minus 1 cos x. So kita ada 3x square over x cube minus 1 cos x. Okay. Tambah v u prime. So kita ada negatif sin x ln x cube minus 1. So sebenarnya tolak lah kat sini. Dia ditolak lah. So minus, apa tadi? Sin x. Okay. So kita ada sin x. Lepas tu kita ada ln x cube minus 1. Okay. So tinggalkan y prime di sebelah kiri. Dan the rest bawa, the rest pula, y lah. Y itu kita akan bawa ke sebelah kanan. So 1 per y menjadi y. Ni macam biasa kita duplicate je. Tapi sebab tak muat, saya kecilkan sikit. Okay. So this is kurungan. Dan kita ada y dekat sini. So y itu apa? Y itu salin balik je. X cube minus 1 cos x. So jawapan akhir kita adalah x cube minus 1 kuasa cos x. Lepas tu the whole thing ni tulis balik je lah. So kita ada 3x kuasa 2 cos x per x cube tolak 1. Lepas tu tolaklah dengan sin x. Tak muat lah pula. Ke bawah ln x kuasa 3 tolak 1. Tutup kurungan. Dah siap. So sebenarnya tak ada benda yang susah pun dalam soalan exponential yang base B ni. Cuma kita kena tahu yang kita first, kita tak boleh treat dia sebagai power rule yang bawa kuasa ke depan tu. And then second, kita sebenarnya buat implicit, tapi implicit yang senang. Because kita just tukarkan ln y kepada 1 per y prime. Dan sekali lagi saya nak tegaskan, dalam kesemua example yang ada ni, jangan lupa untuk bila kita bawa y itu ke sebelah kanan, tukarkan balik y itu dalam sebutan x. Supaya semua jawapan anda adalah dalam bentuk x. Okay? So itu saja untuk video kali ini. Saya harap bermanfaatlah untuk anda study nanti. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.